Apabila Dajjal sampai ke bumi Madinah, Dajjal cuba untuk masuk ke tujuh pintu Madinah, tetapi tidak boleh. Lalu Dajjal pun membuat tempat untuk kem tenteranya di sebuah bukit berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah. Siapa pergi umrah, tanya mutawif, bukit mana yang Nabi sebut untuk Dajjal meletakkan tentera dia. Tuan-tuan, hari ini bukit tu, hari ini tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi sudah siapkan bukit tu dengan pengkalan, sebagai pengkalan, sebuah pengkalan ketenteraan. Tu hak kerajaan Saudi yang duk jaga Mekah Madinah tu. Tuan-tuan sekalian, Dajjal akan letakkan pengkalan tentera dia di atas sebuah bukit dekat dengan bumi Madinah. Bila dia tak boleh masuk ke dalam masjid ataupun ke dalam bumi Madinah, berlaku dua buah kisah. Satu, Dajjal duk ada, tak boleh masuk tu, bumi Madinah bergegar dengan 3 gegaran. Dia bergegar kali pertama, kemudian dia berhenti. Ketika bumi Madinah berhenti itu, maka keluar daripada bumi Madinah tiap-tiap lelaki dan wanita fasik, tiap-tiap lelaki dan wanita munafik. Kemudian bumi Madinah bergegar kali kedua, bergegar, kemudian berhenti. Selepas bumi Madinah berhenti, keluar tiap-tiap lelaki dan wanita munafik, tiap-tiap lelaki dan wanita fasik. Kemudian bumi Madinah bergegar kali yang ketiga. Selepas dia berhenti gegaran itu, maka keluarlah saki-baki dalam bumi Madinah. Tidak berbaki seorang pun fasik lelaki dan wanita, tidak berbaki seorang pun fasik munafik lelaki dan wanita. Tuan-tuan mungkin tanya, Ustaz, fasik ni macam mana? Fasik ni tuan-tuan, orang yang tinggal semayang 5 waktu, fasik. Yang tinggal semayang 5 waktu, tak cukup 5 waktu, fasik. Ataupun orang yang kadang-kadang dia tutup aurat, kadang-kadang dia tak tutup aurat, fasik. Nabi kata, ketika bumi Madinah bergegar, tidak berbaki dalam bumi Madinah dan Mekah lelaki dan wanita munafik, lelaki dan wanita fasik, kesemuanya keluar daripada bumi Madinah dan Mekah, dan kesemuanya bertemu dengan Dajjal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan boleh bayang tak apa maksud hadis ni? Maksudnya Nabi nak bagi tahu, ketika Dajjal keluar, siapa-siapa yang fasik, semua akan ikut Dajjal. Kesemua fasik dan munafik ini setelah bergegar, mereka keluar dan bertemu dengan Dajjal, mengaku dengan ketuhanan Dajjal. Maksudnya, siapa-siapa yang pergi lari di Mekah Madinah pun, kalau dia tak jaga iman dia, dia bukan lelaki yang beriman dengan sebenar-benar iman, dia tetap akan keluar dari bumi Mekah dan Madinah.